Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ni hari Jumaat tepat 12 bulan 12 2568. Bersama dengan tepat 20 Jamadil Akhir 1447. Kita mai dengar berita Cong Islam Yaklah pula nah. Lama sekali kita boleh dengar. Hari ni kita mai dengar nah, lepas maya Jumaat kita mai dengar. Kita pergi di Faransai. Hari Khamis moga ini nah. Faransai ia pan กฎหมาย dah. กฎหมาย ni masuk dalam sepa morai ni bakal akik tangan belaka nah. Bakal akik tangan belaka buat dia. So, กฎหมาย ni gapo? กฎหมาย jangan tok sewi budak umur 14 tahun. 14 tahun turun bawah tak leh dakwah pergi mengaji. Tu hak ni กฎหมาย hak Faransai nah. Dakwah ni Mohito ni budak 41 pergi pakat dah tak bagi sekolah. Tapi di Faransai tu bet กฎหมาย umur tak sampai 14 tak boleh pakai. Ni pergi sekolah tak boleh pakai dakwah. Kalau umur tak sampai 14, กฎหมาย dia tu baik hari semoga ni Khamis. Kalau dia tak reti nah, dia tak turut duk pakai lagi nah, kena perap duit nah. Kalau jatuh duit kita ni dalam 30,000. 30,000 kok duit kita. Hak ni semua sekolah dalam Faransai pelakon. Kena turut undang-undang ni. Jangan pakai dakwah di ngaji. Tu hak ni di Faransai. Kita pergi di Sahara. Sahara kita pergi tengok tren. Tren yang hamak orang hak duk pindah masuk di Sahara, yang hamak tu bebas. Hamak tu baik tak widok. Payuk masuk. Pas nak mari masuk lah ni tak leh. Dia tak ada baik visa. Tak ada baik visa nah. Hak ni dia panggil nak yobai hak tren. Tapi hari ni tren waktu baik nak yobai nah. Nak yobai ni untuk orang kaya. Orang kaya, lepas tu orang nak jadi orang Sahara. Tu. Tren wi dia panggil wi bat tong, bat keping, bat emas. Dia nak beli bat ni harga $1,000,000. $1,000,000 ni 30,000 30,000 juta. Nah. 3,000 juta bukan 3,000 juta. 3,000 juta. Bukan 30. 3,000 juta kok mak. Silap kok mak tu lah. Makna kata $1,000,000 nah dia kun boleh $1,000,000 ni atas duit sia pokok. Nah, bak ni harga $1,000,000 kalau dia nak jadi orang Sahara beli bak ni, lepas tu boleh belaka dalam Sahara nak gapo. Duk sampai bila-bila sampai mati duk boleh. Tapi kena beli bak ni, duk dia panggil bak hak bat tong untuk orang kaya, orang nak pergi nego dalam Sahara. Tu. Hak ni yawi capak orang kaya nah. Kalau orang tamada ni pergi minta visa lah ni nah, akan tak kena pergi. Hak ni hak tren ni, nak yobai hak tren nah. Payah lah nak pergi di Sahara masalah ni. Tu nah. Pas mulai tu baru ni minggu bulan yang lepas ni pergi berde nah. Orang apa orang hak duk dalam Sahara tu pergi berde dadu dia 3 orang. Mampu seka sakit 2 tu. Kau teruk. Kau yang diteruk. Apa orang ni tak pergi masuk cerak nah, tak pergi visa lah. Hak duk dalam Sahara dia pun nak hamak tu baik lah. Ni tren nah jawab sungguh. Kita pergi tengok di Saudi nah bola. Saya duk koyak dah cong hak sono nak kata Rozah ni masuk main bola Arab Cup di bening kata. Tak bisa bening lagi tapi gi bening kata boleh bening. Lepas tu boleh masuk di tewah dengan Saudi. Masuk rop si team สุดท้าย4 team nah. Kalau bening boleh gi cincin nak let. Gi main dengan Saudi hari Khamis morai nah. Allah ni Rozah Allah 2-1. Kalah 2-1 tapi bukan mungkin kalah dalam game dak kena to wela tu.
Tawel lapis set baru Saudi bende boleh baru bende. Makna kata razah bukan biasa dak. Walaupun hari duk perang duk bende nah, orang nak football ke bola ni pandai. Nah, siapa ngarap si tim sutai main dengan Arab nah, Arab semua nah. Tu. Tapi Allah marahi dengan Saudi nah 2-1 nah. Jatuh roh lah, tak boleh gicing nah, Saudi gicing. Cing Apia tu tak cakap lagi nah. Ni buku bola. Batu merita hari ni pun nak yuk pun yuk sepa pula lah. Kita nanti pilih pula nah. Botol lagi. Ni nak pilih full time bodoh nah. Duit 5,000 pun tak masuk lagi. Nanti tengok nak jadi back mana 9,000 nak boleh tak. Tu nah. Pada ni lah hari ni lepas Jumaat kita dengar nah. Lepas tu kita main dengar esok pula nah. Nak ubah juga sikit-sikit sehari sekali kena lah cong Islam ya Allah nah. Tolong kau like, kau share, kau titam lagi nah cong ni pun kalau habis masa Allah boleh dengar semua nah. Hari ni sekadar ni jumpa esok. Assalamualaikum.